satu dua award kecil je. Saya beritahu Syamsul, dia tengah sibuk dengan Mak Kilau. Apa-apa bagi saya, kejayaan ini merupakan kejayaan Syamsul untuk terus berjuang dengan adiknya Syafiq untuk mantapkan lagi filem tempatan. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, itu dia. Tahniah Dato', tahniah untuk Best Director Film. Anak-anak beliau, Syamsul Yusof, sibuk di lokasi penggambaran Mat Kilau. Dan juga Syafiq juga. Ya. Okey. Mr. Charlie Wong. Yeah, nominees for the Best Producer category film. Best Producer category film. Perrin Fiona and Jenny Petrus, Fly by Night. Liu Xiang, Francie, Pascal. Jolso, Police Evo 2. Prime Work Studios, Berhad, pulang. Ayah kau kembali. Dato' Yusuf Haslam, Munafik 2. You all rasa? Oh, ada? Okay, the Best Producer category film goes to Joso Police Evo 2. Wah, ansang kerbel. Itu dia untuk Best Producer. Joso, Polisibo. Yang lain-lain producer lain tak begini. Ada ke? Sejauh Jolso. Polis Ivo. Oh, rasanya dia pun tengah syuting Polis Ivo. Am I not mistaken? He's on set from Polis Ivo. Ataupun wakil untuk Polis Ivo. Pasal saya rasa mereka berada di lokasi ke ada? Is anybody? Okay, Ameng. Okay. Kau babai nak balik ke apa? Dia punya babai tu. Ameng jangan balik pasal closing kita ada joget lambak. Kita nak buat joget lambak sambil stun. Ini dia. Kenapa you tak ada dekat set Polis Ivo? Best Producer untuk kategori filem Polis Ivo. Congratulations kepada tetamu kehormat diminta terus kekal berada di pentas dan saya persilakan Kapten Khair untuk mempersilakan Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar Timbalan Menteri Sumber Manusia untuk tampil ke pentas. Thank you to Mr. Charlie Wong and Shannon Totem. Dan dengan itu kita menjemput kita Presiden Profima untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar Timbalan Menteri Sumber Manusia dan juga Datuk Yusuf Haslam. Kita akan pergi untuk 3 anugerah utama kita iaitu Anugerah Khas Tokoh Profima 2019. Kita ada 3 kategori, 3 anugerah khas Tokoh Profima untuk 2019. Again on stage, Mr. Charlie Wong. Baiklah, untuk anugerah Tokoh Profima 2019, beliau memasuki filem pada lewat 90-an pada usia 18 tahun. Dia memulakan kerjaya filmnya sebagai seorang freelancer. Bekerja di set filem di bahagian sewaan kamera sebelum berpindah ke Hong Kong untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Moto beliau, with passion, nothing is impossible. Telah membawa beliau untuk terus mencapai kepuasan bekerja dan berniaga di mana pada tahun 2010 beliau menubuhkan syarikat sendiri iaitu Asia Film Equipment Sdn Bhd. Sebuah syarikat yang menawarkan sewaan peralatan penggambaran filem dan video serta alatan sokongan kepada penggiat filem tempatan.
untuk penerima anugerah Tokoh Profima 2019. Dengan ini kita ingin jemput kata pentas. Tepukan untuk Encik Tan Heng Yuan. Dipersilakan. Ini dia Big Boss Asia Film Equipment Serang Berhad. Orangnya handsome ya. Boleh kasih diskaun. Ayo Mak, handsome tau. Waktu nak ambil equipment tu sikit, nampak dia tu dia ambil banyak je. Congratulations, inilah dia penerima anugerah Tokoh Profima kita yang pertama. Tepuk sikit. Ni dah hujung-hujung. Seterusnya, untuk anugerah Tokoh Profima Film. Beliau memasuki industri perfilman Malaysia seawal tahun 1988 dan telah bekerja di beberapa syarikat produksi di Kuala Lumpur sebagai seorang produser bebas. Pada tahun 2006, beliau bersama seorang rakan telah menubuhkan sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan sokongan penuh kepada syarikat asing yang membuat penggambaran di Malaysia dan di Asia Tenggara, iaitu Biscuit Films. Beliau